Jalan-jalan cari makan, stop banana till the morning come. Jalan-jalan cari makan, come Mr. Taliman kali ini bana. Jalan-jalan cari makan, jalan-jalan cari. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi kita pada kali ini. So hari ini kita akan masak sardin juga. Hari tu kita buat sardin masak asam dan kali ini kita akan buat pula sardin masak lemak. Jom kita tengok apa bahan-bahan kita perlukan. Okey, bahan yang kita perlukan simple je ya dan senang sangat. Kita perlukan minyak masak, cili kering yang di blend dengan bawang dan juga bawang putih, dan kita perlukan kentang. Kentang ni saya perlukan dalam 2 biji ya. Lepas tu asam keping, kita perlukan santan dan semestinya sardin dan juga garam. Okay, tadi saya lupa nak bagi tahu ya, kita perlukan sedikit air juga ya. Dan santan ni jangan guna sampai habis satu kotak ni, kita gunakan separuh je dan campurkan dengan air. Okey, minyak kita pun dah panas, jadi kita tumiskan yang chili blend tadi tu. Sampai dia garing ya. Menu sardin masak lemak ni saya dapat daripada negeri Perak. Saya belajar daripada negeri Perak. Yang selalunya kita makan sardin ni kering, tapi kali ni kita berkuah jadi pakai santan dah, jadi nampaklah sardin masak lemak tu ya. Okay, nampaknya cili kita pun dah masak, dah garing. Jadi kita boleh masukkan kuah sardin tadi ya. Okey, so sekarang ni kita biarkan dia sampai dia melegak ya, biar dia masak betul-betul kuah bersama dengan cili tadi tu. Biar dia sampai dia muka. Okey, dah melegak, kita masukkan pula santan ya. Santan ni separuh ya, jangan banyak sangat. Terlalu banyak sebab kita nak campur dengan air tadi ya. Cukuplah. Kadar santan tadi ikut pada berapa orang makan lah. Macam saya, suami isteri je, jadi tak berapa banyak sangat santan. Jadi kita campur air ikut pada berapa banyak kuah yang kita perlukan je lah untuk berapa orang makan je ya. Okay, so sekarang ni saya masukkan air ya. Ikutlah ikutlah agak-agak lah untuk makan untuk 2 orang kuah tu, nak berapa banyak. Tapi jangan cair sangat biar dia pekat-pekat macam ni. Okay lah ya. Okay, lepas masuk air dan santan tadi, terus masuk kentang ya. Sebab kita kentang ni lama sikit nak bagi dia empuk. Jadi kita boleh biarkan sampai dia masak. Okay, bahan seterusnya kita boleh masukkan asam keping. Ikut pada berapa banyak kita suka masam je lah. Lepas tu sedikit garam. Kacau, kita tunggu sampai dia menggelegak dan kentang tu empuk Okey, nampaknya kuah kita pun dah menggelegak. So dah boleh masukkan ikan sardin. Biasanya ikan sardin ni saya goreng dulu tapi hari ni macam dah tak sempat masa. Okey, nampaknya kuah kita dah menggelegak. So dah boleh masukkan ikan ni lah. Sepatutnya ikan ni kalau kita nak goreng dulu pun boleh juga tapi sebab hari ni kita tak perlukan masa, jadi masukkan je lah dalam kuah ni pun sedap juga. Kita biarkan seketika ikan bersama kuah ni, biar betul-betul ikan tu masak. Okay, dalam 3-4 minit kita dah boleh dah siap lah, dah masak lah sardin masak lemak kita ni. Tada! Siap sudah sardin masak lemak saya, menu ringkas saya pada hari ini. Tengok, kuahnya tak cair dan juga tak pekat, nampak sedap ya. Okey, nampak sedap lah. Okey, saya makan bersama dengan ikan goreng dan juga ikan masin bersama dengan nasi
kisah dia masak lemak. Okay, bye. Menu ni sebenarnya saya yang ajar. Jadi mak saya ajar dulu dengan terus hantar, jadi kita rasa lah gimana rasa dia. Kita rasa baloi lah. Jadi pun dekat RM10 kan mahal ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makannya rasanya suka orang rumah. Cuba menu ni bagus. Santan. Tada, siap sudah sambal sorry. Sambal.